Let's go. Assalamualaikum dan selamat datang ke Palabo Live TV. So ramai predict Arsenal lah. Thank you buat watch along game Arsenal muak. Bukan selalu nak buat watch along Arsenal kan. Hampa ada ke? Hampa tak ada. Sombong amat. Pendapat hang kalau mu aktifkan buyback close Alvaro Carras dan Charlie Savage. Carrera tak boleh aktif dah. Dia pergi Real dah. Han dari tahun bila ni? Hang masih percayakan Amorim kelehan? Masih. Suruh mainkan Maino lah apalah. Han cuba diam saat MU hak dia suruh mainkan Maino ni. Odegaard. Oh, what a save Martinez. Alahai, hantaran yang buruk daripada Merino. Aku tak letakkan harapan yang tinggi lah untuk Itali. Kecewa banyak kali dengan Itali ni. Oh, wow. Okay. Wow, what a save Raya. Gila, masa ni lah Raya bekerja. Ineos Mai tu kira dah makin baik tau MU. Kalau tidak nak rak kat Glazer, memang dah lah. Makin barai MU sejak beberapa tahun kebelakangan ni. Tapi Ineos Mai baru dah nampak ada progression sikit kat MU. Lepas tu progression fan-fan MU duk harap tiba-tiba menang title terus. Sabar lah. Saat menang, saat kalah ni tengah progression. Relax lah. Kalau dah 2-3 musim develop tapi tak menang apa-apa lagi, macam satu team yang kita tengah live ni, tak apa juga. Ada gera-gera. So aku malah nak promote lagi, aku tunjuk dulu. Tapi promote dengan tunjuk bukan benda yang sama tu. Ni repack cheese. Ni kita buat repack. Macam ni. Dan ni kenapa ubi. Foden ke Saka Bank? Foden lah bos. Foden EPL title. Saka what title dia menang? FA Cup. Tu pun masa dia main left back. Fan MC pun harap Amorim stay lagi cloud tukar coach Macam, tukar baju susah player nak ikut. Tu lah. Baru 1 musim 2 musim nak tukar. Lepas tu nanti coach baru main sama. Okay, Saka. Shoot lah. Oh, what was it? Oh, Odegaard. Oh, lambat Odegaard ni. What? Oh! Hampir gol. Saka berlakon lah. Tak kena hang pun. Hang tiba-tiba jatuh. Merepek Saka ni. Mbappe tu bagi aku dia sepatutnya kalau dia pergi ke Real Madrid lagi awal, lah ni dia mungkin dah ada 1 Ballon d'Or kot. Kalau kita nak ranking lah ni, aku letak top 3 lah. Top 3 best player dekat dunia lah ni. Mbappe, Haaland dengan Harry Kane. Saka. Buat apa Saka? Hari lehan live team lain buat awal live menu buat lambat sampai pukul 4 pagi. Hari hang ingat aku yang atok game ke apa? Ingat aku nak ke tengok MU main pukul 4 pagi macam tu? Dah lah main pukul 4 pagi, main macam hari pula. Ingat aku sanggup ke nak tengok? Terpaksa tengok. Macam-macam alasan dia. 1. From fans England buton nak mampu Lani gol! dapat lawan yang tak mudah sebelum ni bila dapat Offside. asyik. Ghana dengan Croatia tu mungkin tricky sikit lah. Tapi aku rasa England boleh go. Tapi rumah Halihan boleh tengok sekali. No. Saka, dia dapat bola ramai pengacau orang. Dia bukan padu pun. Tak gara-gara. Aku favourite juga untuk Norway lepas grup. Dengan performa dia pun bantai Itali dengan mudah kan. Okey, hang tengok dia punya hold up play. Ish, tu. Hang tengok dia punya dribble. Padu juga noh Saka. Cik, buat macam tak pernah tengok Saka main tu. Tengok Allah uji hang pula. Semoga Arsenal kintolon. Amin. Yeah boy. Saka Messi CR tu janganlah. Hak tu mah dulu dah lah. Ada yang siap kata Saka tu dah jadi Premier League legend dah. Ish. Saka compare dengan Palmer pun okey kot. Tapi Palmer padu dia. Jangan duk BB boleh tak, walaupun bro, aku tahu B tu bro. Kalau Arsenal longevity lah pasal Arsenal longevity. Habis saya tak dikata tengah Arsene Wenger. Uish. Arsene Wenger gameplay dia enjoyable mat. Hanya samakan dengan Arteta. Arteta gameplay dia lebih kepada janji menang. Palmer lagi padu mat. Hang kena tengok dengan mata hang sendiri lah. Hang tak payah dengar cakap legend apa semua. Hang tengok dengan mata hang sendiri. Saka dengan Palmer far better. Sorry to say lah. Palmer padu daripada segi apa? Hang tengoklah sendiri bola oi. Champions of Europe you never seen that. Good. Mati cash mat. Berapa kali Aston Villa menyerang, akhirnya dia pun boleh skor. Pegang kata-kata aklepas, Christmas Arsenal akan kalah 2 straight to seri 1 Gameps to City potong. Yalah City je lah kita doa lah ni ya.
Tim lain memang tak boleh harap dah. Chelsea ke, Liverpool ke, MU jangan tanya. Aston Villa, 3 poin je belakang Arsenal lah kalau menang ni. So Aston Villa pun kita boleh consider as title contender ke? Masa game macam ni kau Arsenal perlukan Gyökeres. Bang ada jangkut keramat kau. Awak weh. Mana ada jangkut pendek eh. Arsenal kena bang Teta. Jangan jangan. Kita perlukan hiburan. Kapinya barat. Apa pendapat abang untuk City menang season ni? Tak mau. Nak Arsenal. Solehan apa beza gameplay Caicedo dan Rice? Kalau hang tengok Caicedo main, dia seolah-olah macam tengok Baleba main. Kalau hang tengok Rice, dia seolah-olah gabungan antara Adam Wharton dan juga Elliot Anderson. Macam tu. From Cole Palmer, Lehan Jom mengairi. Mengai apa? Mengai efek Arsenal. Mengai efek Arsenal. Cutback dah pem jadi mat. Aku sampai gagak cakap. Kagum awak kini. Tolonglah join MU. Join MU jadi Hoyland. No. Kalau MU jadi Prime balik hari tu ya. Bini aku kata aku makan krepek satu ni termasuk enjoy. Alamak. Tak, kalau NC menang title tu dia seolah-olah macam cheat code untuk semua tim. Dia seolah-olah musim tu tak ada pemenang. Ini keskodak yang dikoar-koarkan fans sengang hahaha. Game Villa musim ni dia pernah jumpa big team dah kau. Depa dah kalah dengan Liverpool. Kalah dengan Liverpool. Adakah kita dapat kereta terbang selepas Arsenal menang? Tak. Dua-dua kita takkan dapat. Tadi saya spam makan saya. Ingat. Tak makan awak, saya makan awak. Takkan rehat 30 minit World Cup. Harap-harap Sabah boleh buat kejutan lah. Menarik kan. Jadi mana bosan. Rupanya ni untuk promote saja. Tunjuk macam ni dalam live kan. Tapi aku pergi makan. Modal lagi. Kerepek pedas. Boleh beli. Berat dia 350 gram. Harga RM13.50 sahaja. Link dekat description. Boleh tekan e-Shopee kat bawah. Okay? Modal. Tolonglah beli. Nak banyak balik ni. Promote makan. Kena makan. Mana boleh beli. Kena makan. Ekspektasi Arsenal 0.83, Villa 0.93. Agak rendah untuk tim sehebat Arsenal. Hebat kau. Bukan kalut nak. Fit Arsenal ni tak boleh lah sentuh tim dia lah ni. Jangan duk kalut, jangan duk. Orang duk sembang half time. Bila kita sembang pasal half time, tak semestinya kita merendahkan tim tu. Kita sembang apa yang sedang berlaku. Faham tak? Macam Arsenal lah. Arsenal kan suka sembang pasal masa lalu, menang trofi emas. Macam tu lah kita sembang. Kita sembang apa yang sudah berlaku. So kita expect apa second half. Kita bukan kalut. Kalau aku diam, lagi orang kata aku tak cakap. Pergi fan Arsenal tak ikut. Dah faham bang, kami lama dah kemarah. Faham lah. Minta maaf lah. Masa speedometer sepatutnya bawa 8 tapi saya terbawa kat tank masuk dewan. Tak apa. Kalau bawa IC pun bukan boleh pun. Gyökeres angkat collar mat. Ni skor lagi Gyökeres angkat collar kan. Gyökeres mok Cantona Regat kepada Lionel Saka. Gyökeres. Tu. Apa dia cakap tu Raju? Nampak Arsenal punya attacking agresif second half ni. Depa tak macam first half. Odegaard. Saka. Trossard. Gol. Tak guna punya Arsenal. Fan Arsenal lah ni memang tak boleh sentuh lah. Tu tahu tak menang apa-apa lagi tu. Tapi kalau tim aku orang panggil ZPFC, aku bangga. Sebab maksudnya tim aku ada satu kepakaran. Tapi Arsenal mereka tak mau. Mereka malu. Patutnya mereka malu mereka jadi fan Arsenal. Kita kena terima hakikat CR Messi tu level mereka lain. Mereka tu alien mat. Dengar tak bunyi kipas? Sorry lah kalau mengganggu. Walk-in. Dia dapat shot juga. Dalot paling pandai jaga emosi. Tak, dia selalu merosakkan emosi fan. Gyökeres buat datang apa Gyökeres. Tapi kalau nak selesa betul-betul. Sorry terkejut. Gila mak shooting Odegaard kalau gol semak tu. Kalau buat RM1 boleh tak? Boleh. Makan pasir lah kat sana. Sancho masuk kan? Mampu. Pilihan awak nak Arsenal ke Aston Villa menang? Kalau saya nak Aston Villa lah. 2-3. Mistake. Malan. Gyökeres pecuk kawan tu jogging lah hari tu. Tengok Sancho punya touch tau. Bekas pemain MU.
Mana yang aku percaya dia boleh carry. Dribble, tahu. Tunjuk sikit cara makan Maxon. Bijak masuk dalam. Okay, mantap macam tu lah. Bukan macam Saka tadi. Kalau Rush, kalau Fury. Kalau Fury, Rush. Oh, passing belakang banyak ni. Lindelof masuk pula dah. Confirm Martinelli akan score. Lindelof. Lindelof buat pangai MU dah dah. MU setiap musim barai. Tapi setiap musim mesti ada teman. Tulaman, what a touch. Kamara. Morgan Rogers. Melos. Sancho. Go! Oi! Oi! Gila raya. Gol! Gol! Wow! Semak mat gerakan daripada Sancho tadi tu. Emi Buendia. Last minute tu. Akhirnya setelah berapa game Arsenal tak kalah, tamat kita punya game. Satu, from bias guna, Arsenal tak main-main lagi. Terima kasih yang join. Jumpa next live, okay? Assalamualaikum. Dah ada bahan dah. Minggu ni tak pakai skrip. Okay. You can tell me what happened today that made you so upset at the soccer match? I mean, was it like your team lost or you ran out of ice cream or what was it?